wife kepada Aizat Hamdan. Hello, nama saya Elisa Lia. Macam mana kita nak tahu sikit macam mana Elisa terlibat dengan pemimpinan lagu kali ini? Oh, okay. Sebenarnya Elisa tak banyak sangat terlibat. I'm more on like support end lah. So saya banyak macam assist Aizat. And basically, I rasa role I is just basically making sure that everything ada bila diorang perlukan untuk recording ke apa ke. But of course, I manage Aizat. So saya terpaksa lah berada dalam studio dan honestly, seronok tengok diorang bekerja sama sebab diorang ni jenis yang ikhlas bekerja. Diorang tak ada yang berkira dan kita tahu Yuna punya level tu macam mana. Abang daripada SOG pun kita tahu level diorang macam mana dan diorang ni tak kisah nak bekerja sama dan orang cakap sacrifice their time because we know semua dah kahwin dah sekarang kan, tapi semua masih boleh divide time dan make sure mengambil masa yang ditentukan untuk siapkan lagu ni lah. Lagi satu, Elisa secara tak langsung dah jadi tulang belakang kepada Aizat. Saya harap begitulah. Adakah ini kali pertama ataupun sebelum pun, album sebelum pun pernah terlibat? Tak, okay. So untuk album Aizat yang recent iaitu Simfoni Hati Beradu, saya lah designer baju dan social media punya art direction semualah. Sebab sebenarnya saya rasa dekat zaman yang sekarang ni kalau kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri je. Lagi senang. Plus saya rasa saya kenal suami saya. So saya tahu apa yang works for him and not hopefully. Tapi at the same time biasalah kalau kita suami isteri bekerjasama tu tak semuanya sehaluan, betul. So saya pun belajar banyak untuk dengar dan faham kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing. Okey, ini soalan terakhir saya. You rasa dengan lagu Aizat kali ni, Ajarku ni, boleh ke beat dengan lagu-lagu dia yang sebelum ni yang begitu hebat? Soalan yang sangat susah tu. I wouldn't say beat, but I would say menambahkan lagi flavor dalam Aizat punya dictionary of lagu. Sebab bagi saya semua lagu-lagu Aizat sebelum ni sangat indah dari segi dengan tersendiri. Macam example lagu Sungai Lui ada maksud dia tersendiri, lagu Kita ada maksud dia tersendiri. Jadi semua ada dia punya specialty dan saya rasa lagu ni akan memberi, wouldn't say nafas baru, tapi akan mengingatkan kembali kepada Aizat yang dulu. Saya rasa, tak rasa macam tu ke? Okay. Kan? Sama-sama kita doakan untuk Aizat kali ni dan we believe dengan apa yang kita tengok video klip semua tadi, lagu ni akan go. Dia akan go. InsyaAllah. Good luck to Aizat and good luck for YB yang menjadi tulang belakang sekarang ni. And congratulations boys, you guys did it Insya. finally dengan bantuan Yuna dan ramai-ramai. Thank you, semoga lagu ni menjadi message yang indah buat semua orang, iaitu tak kisah apa pun berlaku dalam hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Alright, thank you very much Liza. Thank you.